Weh korang, ni Kuala Lumpur zaman awal dulu. Bayangkan, sebelum jadi bandar besar macam sekarang, kawasan ni penuh lumpur, kampung. Serius cantik gila vibe kampung ni. Haji Abdullah Hukum dulu buka penempatan Melayu kat kawasan ni supaya orang tempatan ada tempat hidup dan bercucuk tanam. Dan korang nampak tak macam mana pemimpin Melayu dulu bincang pasal masa depan KL? Ada seorang tokoh ni memang antara nama penting yang bantu masyarakat Melayu awal berkembang kat bandar ni. Korang tengok ni, KL dah start jadi bandar moden dah masa ni. Semua perubahan ni berlaku sebab generasi awal macam beberapa tokoh Melayu yang weh gila lah. Dulu kawasan ni kampung Melayu je. Sekarang dah jadi bangsa South dengan bangunan tinggi semua. Tapi nama Abdullah Hukum masih kekal dalam sejarah KL. Setiap hari ribu orang lalu stesen ni. Tapi ramai tak tahu nama Abdullah Hukum ni datang daripada tokoh penting Melayu KL dulu. Seram weh suasana KL masa Perang Jepun ni. Tapi komuniti Melayu tetap bertahan walaupun hidup susah gila masa tu. Tenang gila hidup orang KL dulu dekat sungai macam ni. Semua hidup berjiran dan banyak bergantung dekat alam. Korang boleh nampak KL tengah berubah besar-besaran ni. Semua pembangunan moden ni sebenarnya bermula daripada komuniti awal yang buka kawasan sini dulu. Kadang kita lalu je nama Abdullah Hukum tanpa tahu cerita dia. Tapi tanpa tokoh macam dia, KL mungkin tak jadi macam bandar yang kita kenal hari ni. Tak